58. Oh! Okay guys, ramai yang tanya saya, mana video kereta Beza? Huh? Kita pun buat review kan. So ni adalah model Beza 1.3 Premium X. Harga lebih kurang 45,600. Kalau kita buat pinjaman penuh, anggaran lebih kurang 550 pinjaman penuh lah. So model ini 1.3 Premium X dah ada lampu LED dah. Bumper dia dah ada lampu ni spotlight, dan juga dah ada sensor depan. Untuk bahagian belakang, bonet belakang memang luas lah untuk model Beza ni, sebab Beza ni 1.3cc rotate dalam RM70 sahaja. So kereta ni memang minyak jimat. Ramai lah pemandu buat kereta ni, buat Grab kan. Tapi yang family car memang sesuai. Saya cadangkan belilah kereta Beza ni. Saya pun nak promote banyak pun tak boleh, sebab ramai customer saya cap mesej tu 90% mesti nak beli Beza. Mesti nak beli Beza. So yang mana ni dapatkan model Beza, korang boleh dapatkan